Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya, Komandan Rendah Kanan Nur Aini Faisha binti Jafri, akan memberikan sedikit perkongsian iaitu keutamaan doa di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh keberkatan dan rahmat di mana setiap amal ibadah kita termasuk doa diberi ganjaran yang besar. Doa adalah salah satu cara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dan bulan Ramadan ini memberikan peluang yang sangat istimewa untuk berdoa. Pertama sekali, doa mustajab di malam Lailatul Qadar. Ramadan juga mengandungi malam yang lebih baik dari 1000 bulan iaitu malam Lailatul Qadar. Pada malam ini, doa kita sangat mudah diterima oleh Allah. Oleh itu, berdoalah dengan penuh harapan di malam-malam ganjil Ramadan. Dua, doa orang yang berpuasa. Rasulullah SAW telah bersabda, doa orang yang berpuasa tidak akan ditolak. Ini menunjukkan betapa istimewanya doa ketika kita berpuasa, di mana doa-doa kita diperkenankan oleh Allah SWT. Ketiga, peluang memohon keampunan. Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keampunan. Kita boleh memohon ampun atas segala dosa yang telah lalu dan memohon bantuan dari Allah SWT untuk menjadi hamba-Nya yang lebih baik. Yang keempat, doa sebagai sumber kekuatan. Di bulan Ramadan, doa menjadi sumber kekuatan bagi kita untuk menghadapi ujian, terutama sekali ketika kita berpuasa dan menahan diri daripada berbagai perkara. Kelima, mendidik kita untuk sentiasa berharap pada Allah SWT. Ramadan mengajar kita untuk sentiasa berdoa dan meminta kepada Allah, tidak kira besar atau kecil permintaan kita. Ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung sepenuhnya kepadanya. Marilah kita manfaatkan bulan Ramadan ini untuk memperbanyakkan doa, memohon keberkatan, keampunan dan petunjuk dari Allah SWT. Semoga doa-doa kita diterima dan membawa kepada kebaikan dalam hidup kita, sama ada di dunia ataupun akhirat. Sekian, terima kasih.